sayur tu. Tak boleh, jangan nak hujan. Kita kena sampai rumah sebelum hujan. Betul. Korang pergilah dulu. Aku penat. Kenapa korang berhenti? Tunggu aku kan. Kita kena lalu pokok ni. Lalu lah. Kau tak ingat ke kisah pokok ni? Ada satu malam tu, kita dengan kawan-kawan balik dari surau lepas mengaji. Kita lari lintang bukang sampai jatuh-jatuh. Sebab takut tengok pokok ni macam ada lembaga. Alah, baru ingat. Ada lagi pokok ni. Kenapa nampak makin besar dan menakutkan? Yelah, hari-hari dia tumbuh makin besar lah. Kita pun dah lama tak lalu jalan ni. Dah tu kenapa ajak lalu sini? Ni kan jalan pintas. Lagipun aku lupa pasal pokok ni. Kita kena lalu juga. Nak patah balik lagi jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu aku. Lebat betul hujan. Bilalah nak berhenti? Ramalan cuaca kata sampai besok petang hujan lebat beserta ribut peti. Harap-haraplah jangan banjir. Kuatnya angin. Macam mana agaknya kalau bumbung rumah ni tercabut di tiap angin? Ish, apa cakap macam tu? Rumah opa ni kokoh. Dari dulu berdiri teguh. Macam pokok besar di hujung kampung tu. Makin lama makin besar. Elok je berdiri teguh. Maksud apa? Pokok besar yang menakutkan tu. Apa yang nak ditakutkan? Korang je yang fikir bukan-bukan. Orang-orang tua kampung ni namakan pokok tu pokok kenangan. Banyak kenangan kami di situ. Alamak, tak ada elektrik. Gelap gelita kat luar. Rasanya satu kampung tak ada elektrik. Bergelaplah kita malam ni. Malam ni nak tidur dengan opa lah. Ipin pun. Boleh. Mari kemas-kemas. Lepas tu kita bentang tilap sama-sama. Ros pun nak tidur sama-sama? Kau pun takut juga? Saja je nak tidur sama-sama. Sekali-sekala. Berhenti dah hujan. Syukur tak banjir. Sejuknya. Ada apa kat luar? Ada pokok dan tumbuh-tumbuhan segar menghijau. Bumi yang sejuk dan udara yang segar. Inilah berkatnya hujan semalam.
Awalnya Atuk dah nak keluar. Atuk! Atuk! Nak pergi mana? Ada kecemasan di hujung kampung. Atuk nak pergi tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecemasan apalah agaknya? Ish, apa hal tergesa-gesa sangat ni? Sampai nak langgar orang semua. Jangan marah. Ada kejadian tergempar di hujung kampung. Jom kita pergi tengok. Kejadian apa? Pokok besar hujung kampung tu dah tumbang. Apa? Macam mana boleh tumbang? Entah. Inilah nak pergi tengok. Ada orang cedera ke? Macam tak ada. Tapi pokok tu dah halang jalan. Atuk dan orang kampung semua dah ada kat sana. Jomlah pergi tengok. Oh, agaknya itulah kecemasan yang Atuk cakap pagi tadi. Yelah tu. Nak pergi ke? Jomlah cepat. Jom. Nak pergi tengok buat apa? Buat sibuk lah. Akak tak nak pergi ke? Pergilah dulu. Kejap lagi akak datang. Akak nak habiskan kerja ni dulu. Jom. Pokok besar macam tu boleh tumbang. Hairan betul. Nasib baik tak tumbang masa kita lalu semalam. Sebab tu dia disuruh pesan. Kalau angin kuat, jaga-jaga kat jalanan. Pokok banyak tumbang. Jadi kau rasa dia tumbang pasal angin kuat semalam? Agaknya lah. Pokok halang jalan ni. Macam mana aku dah datang? Mana bomba? Apasal tak sampai lagi? Bila nak siap benda ni? Ya betul. Di kampung Gunai Runtuh. Atuk! Abang Is. Sibuk-sibuk datang ni nak tolong alihkan pokok ke? Tak, datang nak sibuk je. Kenapa pokok tu hitam macam hangus? Ada orang bakar ke? Sebab tu tumbang? Bukan. Pokok tu kena panah petir. Pagi ni Atuk tengok banyak juga pokok yang besar-besar tumbang. Semua tu ditiup angin kencang semalam. Hai, nasib baik tak ada orang kena empap. Ish, mana bomba ni tak sampai-sampai. Sabarlah. Kita baru je telefon balai bomba. Ada bomba? Iyalah. Kita tak ada peralatan nak alihkan pokok tu. Bomba je boleh bantu. Sampai pun. Tuan, macam ni cerita dia. Korang muncul dari mana? Ada je kat sana. Dengan cerita Zul. Nenek saya kata kalau pokok tu Cerita apa? Biar saya cerita. Nenek aku kata pokok besar itu tumbang. Maknanya kampung kita akan ditimpa bala. Jadi kita semua kena berjaga-jaga. Bukan nenek saya, Nenek Zul yang kata. Hai, datang sini sibuk berborak. Jangan percaya semua tu. Bahaya tu, bahaya tu. Tayul! Pelan-pelan lah. Kejap.
Habis dah riwayat pokok kenangan. Terhapuslah juga semua kenangan pahit manis atuk bersama pokok ini. Kesian akak. Diamlah. Apa dah jadi? Tak ada apa. Akak jatuh dalam lumpur, Pak. Gelak Jaga korang nanti. Ish. Nasib baik tak cedera. Jatuh kat mana? Dekat kawasan pokok besar yang tumbang tu. Pokok besar tumbang? Pokok besar yang kat hujung kampung tu? Pokok kenangan upah tu. Hebat bomba. Laju diorang buat kerja. Sekejap je, pokok tu dah tak ada. Dah tak ada pokok kenangan tu? Tunggul dia pun dah tak ada. Sedih, Opa. Pokok besar maknanya dah lama ia hidup. Boleh dikatakan umur pokok tu sebaya dengan orang tua di kampung ini. Sama umur dengan upah juga ke? Ya, begitulah. Pokok kenangan itulah jadi tempat orang berteduh bila panas terik. Bila pokok berbunga cantik, sejuk mata memandang. Nampak sekeluarga datang bergambar macam musim bunga di luar negara. Dan bila datang orang luar yang sesat, nampak je pokok tu terus tahu jalan. Pokok tu menjadi penanda arah untuk orang luar. Dan bila anak-anak muda nak berjumpa, di situlah tempat mereka berkumpul. Sekarang, pokok kenangan tu dah tak ada. Semuanya hilang dari pandangan. Kenapa? Opah sedih. Pokok kenangan dia dah tak ada. Oh. Siap. Mutu, nah nasi lemak. Udah. Lama tak jumpa. Mari. Duduk sini. Dari mana ni? Aku pergi tengok tapak pokok kenangan yang tumbang tu. Terasa sayu pula bila tengok dah tak ada. Ya lo, saya pun ada rasa sikit sedih. Dulu itu pokok kita tanam sama-sama. Kita sama-sama main situ. Banyak suka dulu. Sekarang sudah kosong. Terima je lah. Tak usah sedih-sedih. Pokok tu pun dah tua. Dah sampai masa untuk tumbang. Ayo, Tok Dalang. Jangan cakap itu macam. Kita sama tua macam itu pokok. Tapi jangan tumbang lagi. Janganlah samakan kita dengan pokok tu. Pokok tu sakit. Batang dia dah kena makan anai. Sebab tu senang tumbang bila kena petir. Jadi, kita jagalah kesihatan kalau tak nak tumbang. Betul? Betul. Dah sedia semua? Berapa lama nak tunggu dia besar macam pokok kenangan? Sangat lama. 20 tahun. Itu pun kalau hijau. Bukan senang pokok nak tumbuh besar. Sebab tu kita kena hargai dan jaga pokok baik-baik. Jangan asyik nak tebang aja. Betul. Teringat saya masa kita tanam itu pokok. Banyak
sangat seronok. Ya lo, sekarang kita seronok tengok itu budak-budak tanam. Inilah permulaan sesuatu yang baru. Pokok yang ditanam, generasi baru kampung kita. Ya, semoga mereka terus menghargai kehijauan alam sekitar.